Bonda Rosita Ibrahim dan suami makan di restoran aneka rasa di Brunei yang dimiliki oleh seorang bekas Menteri Brunei. Assalamualaikum. Alhamdulillah bonda makan pagi ni dekat kedai Brunei. Apa nama kedai ni, Aidi? Aneka Rasa. Aneka Rasa. Katanya restoran ni adalah milik bekas Menteri Brunei. Masakan sedap. Yang ni namanya aneka ayam. Semua ayam. Anak ayam. Berkaki ayam. Bagi anda semua nak datang dekat booth bonda. Bukan booth, sorry. Butik saya. Apa nama tempat tu tak tahu, dah lupa. Bracco Industrial. Industrial Park. Industrial Park. Bracco. Baraku ke Barakas? Dekat Bobby Electrical. Lambak Industri. Ayah, siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi. Tengok tu petang. Kenapa ya? Nak malam sangat dah.